Patutnya dia hantar je email PDF. Oh, tu je? Ya. Oh, tak perlu hantar ni? Kalau hantar ni, kalau dia nak copy, dia datang sini. Senang explain kat dia kan. Oh, I see. Okay, right. So, baca email tu pun habis. tak lah. Ni, kita nak hantar 3 file yang dah settle. Ni CJ Coco ni. CJ Coco dengan CJ Dekat. Okay. Terima kasih, sama. Alright, selesai drop. Then after that, next job, kita kena pick up draft master dan hantar ke IPS. Jom, let's go. Hello, nak ambil buku ni? Thank you. So, ni dah pick up. Next, kita nak ke IPS. Jom, let's go. Selepas pick up, kita nak kena drop dekat IPS. Jom, let's go. Sedap weh. Buat kopi. Assalamualaikum. Nak drop apa nama? Draft je Dia cakap dengan saya, dia tak tahu kalau contoh drop draft ni nak kena print apa. Dia just bagi saya draft 2 dengan surat ni lah. Master. Saya pun tak tahu lah. Dia tak cakap sebab untuk apa pun tak dia cakap. Dia cakap macam ni, nak minta tolong hantarkan thesis ke IPS yang bukan jilid. Lepas tu dia cakap dia call tak dapat banyak kali. Just hantar salinan lembut dia dekat IPS. Itu je. Dia just cakap salinan lembut hantar IPS tapi tak tahu hantar borang apa. Tu je lah. Tujuan saya tak tahu. Saya dapat email daripada IPS sebab salah format. Itu je lah. Dia nak sembang format lah. Oh ya, saya tahu. Nak sembang format bukan hantar ni. Oh. Kalau dia nak hantar ni, runner ke? Runner. Takkan saya nak explain. Patutnya dia hantar je email PDF. Oh, tu je? Ya. Oh, tak perlu hantar ni? Kalau hantar ni, kalau dia nak copy, dia datang sini. Senang explain kat dia kan. Oh, I see. Okay, right. So, baca email tu pun habis. okay dah. Terima kasih. Saya, nak saya buang ke? Akak buang. Kalau saya bakar. Akak buang. Okay, right. Terima kasih. Alright. Alright, settle. Rupanya kalau nak buat semakan, email je. Tak perlu hantar ni. Tapi mahal tu. Tapi tak apalah. Jom, let's go. Selesai dah masalah.